Inilah satu kearkapan kita pada petang ini. Kita nampak semua akan bersatu menuntut satu matlamat yang hadir untuk membagi sokongan kepada tuntutan kita petang ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta. Anak minta duduk di luar sebentar, anak-anak itu. Selepas itu kita masuk ke dalam untuk berhimpun. Kita tidak mahu akan menjadikan satu masalah. Generasi kedua dengan ketiga Felda mempunyai amat memerlukan tanah yang kita tuntut ini. Selama ini kita telah membuat permohonan secara tujuh atau tidak? Tujuh atau tidak? Alhamdulillah, ini semangat yang kita perlukan semua kepada peserta pada petang ini. Saya sangat bergembira pada petang ini. Himpunan kita adalah amat berapa. Selamat petang kawan-kawan. Kita sebagai bahasa saya terpelik sikit. Macam ni, kita berikan satu contoh. Felda ini berjaya. Selepas itu sekarang Felda sudah berlampak di seluruh Malaysia. Dia buka kerana kita punya orang tua yang menjayakan Felda. Kalau tidak orang tua kita dah lari, tak ada Felda. Okey? Sama pendek, sama pendek. Tak ada. Tak ada. Boleh. Minta ke depan. Mewakili semua. Kita minta bakat. Saya tak jadi tompak rasmi lagi, mana boleh. Tak baik Tuhan malah. Kita nanti tak jadi tompak itu kita akan biar. Sekian, terima kasih. Okey, itu dia Cik Mak dia cakap dia belum lagi dapat tompak. Dia tak mahu yang buat. Terima kasih kepada semua warga Bilut. Kita tanah! Tuntut tanah! Tuntut tanah! Okey tuan-tuan, Tuan Pengurus Felda Lurah Bilut telah menyatakan kesudiannya untuk menerima memorandum kita. Memorandum ini disampaikan kepada pengurusan Felda. Kita minta memorandum ini dilayan dengan cara yang baik. Dan kita minta mendapat jawapan sebelum BRU13 diumumkan. Sekiranya kita tidak mendapat jawapan, kita beramai-ramai akan undi protes. Tuntut tanah! Tuntut tanah! Pertanian! Saya menyerahkan memorandum gerasi kedua kepada pihak pengurusan Felda melalui pengurus Felda Lurah Bilut dan Tuan Zena supaya dapat pihak Felda mengambil tindakan di atas tuntutan kami. Sekian. Dengan ini sempurnalah satu penyerahan memorandum. Saya apatah dalam awal ini adalah satu perjalanan kepada virus yang pertama Malaysia dan di dunia. Takbir! Boleh bersurat, boleh bersurat. Agensi sama-sama kawasan. Terima kasih kepada Majlis. Ya, nampaknya perhimpunan hari ini berjaya lah. Saya anggarkan lebih kurang hampir 30,000. Hampir 150 hingga 200 orang. Yalah, tujuan kita berhimpun hari ini ialah untuk kita menyampaikan hasrat kita kepada Felda tentang tentang isu generasi kedua ni lah. Kerana kita ada seperti mana dalam memorandum kita tu,
kita ada reserve Felda dengan keluasan 800 ekar lebih. Tanah-tanah inilah yang kita akan agih-agihkan kepada generasi kedua. Sebab isu tanah ni bagi saya dah terlalu lama. Isu rumah, isu tanah ni dah terlalu lama. Saya masih ingat lagi 20 tahun dulu. Kita pernah generasi kedua ni ada membina rumah di padang Kampung Baru tu. Mereka pacak-pacakkan tiang untuk dirikan rumah. Bermakna benda ni dah 20 tahun dulu dah. Kan? Bermakna pihak-pihak tertentu tidak melayan. Tidak melayanlah apa kena generasi kedua. Rentetan daripada itulah kita membuat demo pada hari ini. Dan nampaknya berjaya lah. Okey. Terima kasih. Saya rasa seronok betul. Semua orang Biluk bersatu. Jadi apa yang kita tuntut ni, kita harap pihak kerajaan akan beri perhatian lah. Itu je lah yang saya nak cakap. Kesian anak-anak kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harapan saya mudah-mudahan perhimpunan pada petang ini berjaya dan mencapai matlamatnya ya. Dan mudah-mudahan pihak atasan Felda dapat memikirkan dengan serius tuntutan ya anak-anak generasi kedua, memandangkan selama ini ya mereka hidup dalam serba kekurangan ya, tidak ada pendapatan. Bayangkan mereka ya untuk menumpang di tanah apa yang seadanya ya. Jadi benda ini perlulah pihak pengurusan Felda mengambil perhatian berat ya. Terima kasih. Cakap apa boleh dah. Sekarang memang betul lah saya di generasi kedua di sini di Biluk tak ada penempatan apa pun tak ada kan. Saya mengharapkan pihak Felda mesti mengambil tindakan yang sepatutnya pada pihak generasi kedua ini. Itu saja ya. Itu saja. Terima kasih. Ya ni bagi mengkali generasi kedua Felda ni berasa banggalah dengan sokongan yang kami terima pada hari ini. Makna perjuangan kita bersama-sama untuk mendapat tapak perumahan dan pertanian ni yang memang dah ada kawasannya telah berjaya kita laksanakan dan serah memorandum tuntutan kita kepada pihak Felda. Terpulanglah pihak Felda untuk memikirkan untuk kami generasi kedua dan ketiga. Sekian, terima kasih. Komen sikit tentang pergerakan. Assalamualaikum. Saya selaku setiausaha Badan Pergerakan Generasi Kedua amat berbangga dan bersyukur kerana apa yang telah diplan, apa yang telah dirancang dapat dilaksanakan dengan jayanya dan mendapat sambutan dari semua golongan NGO dan juga para pengeroka generasi pertama, generasi kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ini menampakkan bahawa perjuangan kami bukanlah satu perjuangan yang berkesudahan. Kita akan berjuang sehingga apa yang kita rancang, apa yang kita fokuskan berjaya. Sekian, terima kasih. Okey. Okay. Komen sikit apa inilah kita macam di keluarga kita kan, kita ada beradik ramai, jadi kita banyak masa yang membuang masa tiada faedah. Jadi kita minta sedikit tanah pertanian dengan kediaman. Okey, terima kasih ya. Saya rasa perhimpunan pada hari ini memberi satu isyarat kepada kerajaan yang bertanggungjawab bahawasanya masyarakat Felda bangkit. Pada hari ini masyarakat Felda Biluk bangkit menyatakan satu protes mengenai penempatan generasi kedua, ketiga dan keempat yang agak keciciran dari segi arus pembangunan. Justru saya hanya mewakili segelintir 100% untuk penempatan generasi kedua dan generasi ketiga. Saya rasa terharu bila Felda pertama, Felda Lurah Biluk langsung tak ada apa-apa untuk generasi kedua dan generasi ketiga. Sekian, terima kasih. Bagi sikit pendapat sikit tentang perhimpunan tadi. Saya pendapat kalau tidak mana-mana perubahan tak dapat nak mengemukakan kemuskilan generasi kedua ketiga. Sebab apa tidak ada suara yang pergi ke situ kan. Jadi dengan ada perhimpunan ni sekurang-kurangnya Felda akan mendengar suara kehendak orang ingin dapat tak dapat laksana ataupun dapat lagi baik, tak dapat pun sekurang-kurang dapat menyampaikan hasrat penduduk. Okey, terima kasih ya. 1, 2, 3. Okey.
Saya sebagai generasi kedua, saya amat menyokonglah sebab kami selama ini dah berkali-kali memohon tapi tiada layanan. Semoga dengan perhimpunan ini kami akan berjaya dan minta perhatian ambil tindakan daripada pihak atasan untuk kami generasi kedua dan ketiga dan seterusnya. Terima kasih. Saya hari ini saya merasa besar hati dan bangga oleh sebab hari ini adalah satu sejarah dalam Pedas Luar Bilog generasi kedua dan ketiga dapat menjayakan perhimpunan yang menggambarkan kepada pihak Pedas kami generasi kedua dan ketiga sangat-sangat perlu tanah kerana kami sangat-sangat perlu oleh sebab satu rumah sekarang ni dah ada 2-3 biji, satu tempat rumah ada 2-3 biji rumah, satu lot rumah. Jadi kami berharap pihak Pedas sama-sama memikirkan. Kami adalah pemaju pada Pedas. Sekian, terima kasih. Jadi berkenaan dengan perhimpunan tadi, saya amat menyokong penuhlah pada generasi kedua kerana ini saja peluang yang boleh kita buat pada permohonan kita yang lalu-lalu tidak dilayan. Jadi saya harap pihak pengurusan Pedas dan Kerajaan Negeri ambil perhatian serius akan perkara ini kerana kita generasi kedua, ketiga di Pedas Luar Bilog yang pertama ni memang ketinggalan jauh daripada Pedas-Pedas lain lah. Seolah-olah dia nak tinggikan oleh pihak pengurusan Pedas lah. Jadi saya mengharapkan semua pihak, terutama sekali pengurusan Pedas mengambil perhatian yang begitu baiklah pada memorandum yang telah hantar tadi. Itu sajalah saya rasa untuk komen saya. Terima kasih. Saya berharap kerajaan terima memorandum ini supaya rakyat Bilog semua terima. Saya pun rasa terima kasih kepada semua kaum yang turut serta. Sekian, terima kasih. Soalan lah tadi, soalan. Apa pendapat Tuan tentang perhimpunan tadi? Pendapat saya, perhimpunan ini berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, walaupun tidak mendapat sambutan daripada kira kita tadi dalam 20% generasi kedua dan ketiga turun bersama dengan generasi pertama pun ada, Alhamdulillah. Jadi kerjasama dapat daripada semua lapisan masyarakat lah, sama ada parti politik, pembangkang ataupun kerajaan pun, Alhamdulillah. Jadi kami haraplah dengan perhimpunan ini dapat membuka mata pihak-pihak yang tertentulah, khususnya daripada pihak Menteri Besar. Terima kasih. Ketiga. Saya berharap pejabat Pedas ataupun pengurusan Pedas ni dapat menunaikan tuntutan kami lah sebab kami sebagai generasi kedua dan ketiga ni amat memerlukan lah. Itulah sebab. Terima kasih. Okey, tuntutan tapak perumahan generasi kedua yang tadi perhimpunan kita ni. Jadi kita beramai-ramai ni menghantar memorandum pada pihak Pedas untuk memberi tanah buat rumah dan lagi-lagi lah. Dan jadi kita beramai-ramai sini daripada kita ada 3 bangsa sini, India, Cina, Melayu, yang semuanya mahukan tanah tapak rumah. Kerana Pedas nampaknya pada generasi kedua ni sudah 50 tahun tidak ada dapat rumah, tidak ada kerja, tidak ada tanah. Jadi minta Pak Pedas ambil tindakan yang sewajar. Pendapat Tuan tentang perhimpunan tadi? Oh, saya menyokong sangatlah. Saya pun tak ada tanah. Saya pun tak ada tanah. Rumah pun tak ada. Rumah pun tak ada. Ini menumpang, ini pun adik-adik dah tanya, takkan kau je nak duduk kat rumah ni? Adik-adik semua 12 orang. Jadi tuntutan tu kita harap apa ni lah, dapatlah ya? Dapatlah. Dapatlah. Okey, itu je. Terima kasih lah ya. Secepat mungkin lah. Secepat mungkin ya. Secepat mungkin lah. Okey, terima kasih. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyokong perhimpunan aman yang diadakan bagi menyerah memorandum kepada pihak Pedas bagi generasi kedua dan ketiga untuk kebaikan generasi kedua dan ketiga lah untuk penempatan mereka. Sajalah ya. Okey, terima kasih.